sekali makan modal. Lah. Go. Slow dah. Ya. Slow je. Ya. Okey geng. Hari ni kita orang pergi ride. Bagaimana Haji Payang? Ini last minute punya plan lah. Sebab apa? Dia orang menekan. Dia orang kata apa? Banyak kali plan tak jadi. Ini kali aku jadi leader, kasih jadi. So jadi kita nak pergi makan roti payang dekat area yang nak ke Dungun. Tapi tak ada sampai ke Dungun. Sebelum Dungun. Jadi apa-apa, jadi kita jumpa. Ni kita orang pergi kumpul dekat Petronas dulu, Petronas Batu Rakit. Mana yang tahu Petronas Batu Rakit kat ni, kat belakang Unizau. And itulah. Apa-apa kita jumpa sekejap lagi. Ciao. Mari Man, bila lagi nak merasa? Marilah Mak. Ada cik Napi je. Ajak terus. Ajak cik ni. So macam ni lah. Katanya nak bawa slow tapi tak tahu lah. Sebab tengok lah motor diorang semua tak relax ni. Sebab ada yang motor yang sisi kecil, ada yang motor sisi besar. So aku harap diorang ni mengikut peraturan yang sebenar. Berapa yang peraturan? 70 lah? 80. 80. 80. Okay nak gerak. Ciao. So kita nak gerak. Apa jumpa sekejap lagi. Senyap dah penuh. Memang santai lah. Ride santai insyaAllah. Kita tengok dulu macam mana sekejap lagi kejadian dia. Sebabnya macam biasa lah, ride ni tak tentu. Katanya ride santai, tahu-tahu sekejap lagi berdesup semuanya. Itu perkara biasa. So what let? Aku lupa pam angin. Tapi tidak mengapa. Hari yang indah, cuaca yang indah. Tapi itu lah, aku tak tahu nak rekod berapa lama. Sebab sebelum ni aku ada rekod video yang agak panjang. And video tu storage tak cukup. Storage tak cukup satu. Kedua, mic tak detect macam biasa. Aku tak tahu kenapa dengan mic ni. Aku nak check balik nanti. Sebabnya yelah nak buat video kan. Pada korang dah boleh dengar suara aku dengan tenang dan aman. Sebab aku dah tukar exhaust. Jadi aku dah kembali standard. Diorang janganlah slow sangat. Tahu lah ride santai janganlah slow sangat tu. Risaulah aku. So gitulah. So petang ni agak sibuk sebab kita orang gerak pukul 5.30 macam tu. Mana dia orang ni janganlah slow sangat. Tak, bukan apa. Slow sangat tak boleh gerak tu. Mana budak-budak ni? Aduh. So sambil jalan, aku tunggu dia orang ni. Jalan-jalan, kira jalan-jalan petang ni. Depan ni member aku. Motor dia tak relax kak. Yang depan tu member aku gak. Lagi tak relax motornya. Belakang tu ada member aku lagi. Aku harap kedai buka. Memang kedai buka pun. Tak ada apa-apa nak diceritakan sangat pun. Just tunjuk orang jalan ride yang you know. Dua-dua Y. Aku ni LC 135 saja. Standard itu indah. Ni lagi nak pergi Cendereng dulu. Nak tunggu member aku. Aku pun tak tahu nak roger kat dia kat mana. Nak suruh dia tunggu. Masa aku, waktu kita orang kat mana nak suruh dia tunggu. So sekejap lagi aku tak tahu dah sebenarnya sumpah. Tengok sekejap lagi. Baru ada vibe RZ member. Siapa yang dah pernah pergi RZ member tahu lah jalan ni. Jalan ni kira jalan utama juga.
Lepas ni geng-geng lower. Tu slow kat Bonggol tu. Ni member aku tu. Nampak player skuter santai. Nampak semua plate terbalik macam C tu. Aku pun terbalik kan. Ya, malah tu nak kita orang nak ride santai-santai, nak kena tahan polis ke JPJ macam buang masa. Sebab kita orang gerak dengan santai. Macam tu. Cuaca memang cantik hari ni sebab 2-3 hari ni Terengganu hujan. So harap malam ni tak hujan lah. Kalau hujan tak ada rezeki lah. So aku nak tunjuk korang alang-alang aku jadi tour guide lah. Yang kat sini Pantai Teluk Ketapang. Apa ada kat Pantai Teluk Ketapang ni? Waktu hujung minggu ada lah macam banyak-banyak jual. Sekarang pun ada banyak-banyak jual. Tapi tempat korang nak lepak-lepak okey lah. Kawasan ni cun juga lah. Sebabnya pantai dia luas. Kira luas juga lah. Tengok tu, luas kan? F30. Member aku seorang dah gerak dulu lah. Dia nak pergi cendering tau. Habis aku sebetulnya memang tak ada benda nak borak tu. Sebabnya tak aku cakap aku tak boleh buat motovlog lagi tu. Aku cakap tukar niche. Boleh je buat. Kalau aku ada benda nak borak, aku borak. Sekarang ni aku tak ada benda nak borak. So korang layan je lah aku yapping ni. By the way aku punya mono dah lembut. Tak dah lembut, dia dah start bunyi macam so aku tak tahu lah apa kesnya. Kau fikir aku nak ikut jalan? Cik tak ada. Sebab dah terlaju tu. Sorry makcik. Ni lah orang kata apa, Lita kat Terengganu. Start daripada Bonggol ni sampai next Bonggol. Itu memang kira panjang kat Lita. Yang ni pula pantai, aku tak tahu ni pantai apa sebenarnya. Lama duduk Terengganu. Orang panggil ni pantai Miami, tapi aku tak tahu asal pantai Miami. Aku rasa ni seberang Takir, pantai seberang Takir. So seberang Takir belah kanan, belah kiri mesti seberang Takir kah. Pendapat aku lah, kalau tahu kan. Jadi itulah dia. Kita akan lalu beberapa pantai sebab kita orang lalu pantai. Lalu pantai ni syoknya sebab berangin satu, jalan panjang satu. Syok lah. Tapi aku kalau balik Ganu aku tak suka lalu jalan pantai. Sebab aku tak hafal lagi traffic light dia mana-mana. So aku lalu FPT lah. So hafal lah lalu jalan. Dan aku terbang. Nak main pancing sekejap lagi lah. Aku ada niat nak pancing diorang. Nak test juga. Tapi kau tengok mesin diorang power. Kira macam nampak power. Nak try lah. Try dengan member lagi best daripada try dengan stranger kan. Betul tak? Betul tak? Yang belakang aku ni ada satu motor belakang ni. Motor dia tak relax tu. LC. Tapi mengalahkan LC. Faham tak? Tak faham tak faham. Di belakangnya ada F30 tadi tu. Ni lah pantai seluas lautan. Korang layan je lah view. Aku tak tahu nak letak apa. Nak letak lagu sekarang copyright. Inilah padah bermain video dengan YouTube ni. So aku nak tunjuk korang jabatan paling popular di Terengganu. Aku tunjuk korang jabatan paling popular di Terengganu ini, iaitu Jambatan Angkat. Inilah dia Jambatan Angkat Terengganu yang paling terfamous sekali. Tapi tu lah, dia kalau waktu malam macam midnight gitu, dia tutup lampu. So kalau korang nak tengok benda ni bercahaya, korang kena datang awal sikit. Dalam pukul 8-9 tu dia buka lampu. Kira macam kalau korang bercuti ke, janganlah ingat ni macam bandar apa, Kuala Lumpur macam tu. Dah, dia malam mati ke. Dia hidup tapi bangunan tak hidup, orang hidup. Itu lah salah satu benda yang korang perlu tahu dekat Terengganu ni. Okay. Apa-apa jumpa sekejap lagi. Aku nak off recording. Jumpa kat next station iaitu Petronas. So apa-apa jumpa lagi. Ciao. Kena sidai dengan orang yang ajak. Pergi social life location. Pada rumah dia lagi dekat sini. Tahu. Kau ni kan. Teruk tu, rumah dekat. Kau tengok location pun tak function dia.
Gerak. Sampai dah bro. Tak ada. Berat. Korang tengok porn ramai-ramai ya. Berat. Semat tu. Cakap asyut. Siut makan modal sial. Ada. Siapa ajak? Ha? Siapa ajak? Baru awal. Tak gari kali ni memang last minute. Tak gari makan modal. Tetap memang makan modal. Makan modal. So itu sahaja video untuk kali ni. So total damage yang aku dapat RM8.50. Aku order bakso daging dengan teh openg. Dan kawan-kawan aku semua mahal sebab dia orang order kari lah, roti tempayan. Itu yang mahal sikit. So itu sahaja video untuk kali ni. Terima kasih kerana menonton. Apa ciao.